sedang beliau melanjutkan, fa'aqri'u ala anfusikum, sampaikan, bacakan kepada diri kalian salam dariku. Geken bak sahabat-sahabat yang hadir, beliau menyampaikan salam. Yang hadir ataupun yang tidak hadir, sampaikan salamku sebagai salam terakhir kepada kalian semua. Makna dari salam tersebut, doa keselamatan untuk kalian semua, kata Rasul pada ungkapannya. Kalimat yang membuat kita terharu, Nabi melanjutkan, fa'aqri'u ala man dakhala fi dinikum ba'di minni assalama. Sampaikan wahai sahabatku Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lain, salamku kepada orang-orang yang tak masuk fi dinikum, dalam agama kalian, yakni agama Islam. Kapan? Setelah aku wafat meninggal dunia nantinya. Sampaikan salamku kepada mereka semua.